الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita teruskan kursus intensif haji kita untuk kita bincang tajuk wajib haji. Kita dah bincang tentang rukun haji, ada 6 perkara, dan malam ni insya-Allah kita sambung tentang wajib haji. Yang pertama ialah niat di miqat, yang kedua tentang larangan dalam ihram, dan yang ketiganya mabit di Muzdalifah. Jadi ada 3 wajib haji yang kita nak bincang pada malam ini. Okey, seterusnya terima kasih kepada pihak Harmony Excellence Holidays yang memberi peluang kepada kita untuk kita belajar tentang manasik haji ini, ibadah haji, ke arah kesempurnaan haji, dan kita nak supaya kita pergi haji ini dengan ilmu, dan kita pergi haji ini dengan hati yang suci, bersih, ikhlas pada Allah Ta'ala. Okay, next. Hanafi ada. Slide. Baik, malah sama-sama kita mulakan dengan kita bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara. Pertamanya kena tutup je, yang buka suara kena tutup suara, biar suara ustaz je dengar. Jadi gangguan pada yang lain. Baik, pertamanya ustaz nak beritahu bahawa dalam minggu ni Tabung Haji telah mengeluarkan surat tawaran haji. Surat tawaran haji tu masih lagi Tabung Haji keluar. Jadi bagi mereka yang mendapat surat tawaran haji itu kena bersegera untuk membuat pemeriksaan kesihatan dengan segera dan jawab untuk pergi haji. Dan sekiranya tuan-tuan nak bersama dengan kami dengan Harmony, tuan-tuan boleh berhubung terus dengan pihak pejabat Harmony, insya-Allah. Dan itu untuk memudahkan. Dan insya-Allah Ustaz sebagai ketua pembimbing ibadah haji di Tanah Suci bersama dengan Harmony, insya-Allah. Okey, Fit. Next. Seterusnya, jadi kita nak belajar malam ni tentang mengetahui pengertian wajib haji, memahami maksud miqat makani dan zamani, mengetahui 13 perkara larangan dalam ihram, untuk kita mengetahui pengertian dam dan jenisnya, dan memahami maksud bermalam ataupun mabit di Muzdalifah.
ada 5 perkara yang kita nak belajar malam ni, insya-Allah. Seterusnya, baik, apa dia tentang pengertian wajib haji? Pengertian wajib haji yang pertama iaitu niat ihram di miqat. Wajib haji yang kedua tentang larangan ihram, ada 13 larangan. Maka larangan ini berkait dengan dam, apa dia dam, yang berkaitan dengan 13 larangan. Dan yang kelimanya kita nak bincang tentang wajib haji yang ketiga, iaitu bermalam di Muzdalifah. Bila dan berapa lama? Untuk kita bila waktu untuk bermalam di Muzdalifah, masa dia. Seterusnya, pengertian wajib haji. Apa dia wajib haji? Baik. Sebelum kita nak pergi kepada wajib haji, tuan-tuan boleh tengok carta alih pergerakan ibadah haji kita. Rukun haji warna merah, wajib haji itu warna biru. Maka kita mulakan ibadah haji ni dengan niat ihram haji, dia adalah rukun haji. Maka bila mana kita nak berniat ihram haji, niat itu di miqat. Niat tu di miqat. Miqat yang kita akan nak belajar ni, mana tempat untuk kita berniat. Maka bila mana kita niat di miqat, kita sudah berada dalam larangan ihram. Sebab itu nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu dia tulis itu serentak. Dengan niat sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, 3 perkara kita buat. Kita sudah berniat dan kita sudah niat di miqat dan kita sudah berada dalam larangan ihram. Itu kata serentak lah. Nombor 4 iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni adalah rukun haji. Selepas kita wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, kita akan mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, dia adalah wajib haji. Jadi yang malam ni kita nak belajar ni 3 lah. Wajib haji, niat di miqat, larangan ihram dan mabit di Muzdalifah. Kemudian selepas kita mabit di Muzdalifah, kita ke Mina untuk melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Selepas pada melontar Jamrah Kubra, kita akan bergunting dan bercukur bagi lelaki. Maka perbuatan melontar Jamrah Kubra dan bergunting bercukur namanya tahallul awal. Tahallul awal. Kemudian kita akan mabit di Mina. Mabit malam yang ke-11, keesokannya untuk melontar ketiga-tiga jamrah pada hari yang ke-11. Mabit malam yang ke-12, keesokannya untuk melontar ketiga-tiga jamrah pada hari yang ke-12. Mabit pula hari yang ke-13 untuk kita melontar hari yang ke-13 pula. Tidur dulu baru melontar, bukan melontar dulu baru tidur. Kan? Kemudian selesai wajib haji, kita balik ke Mekah untuk tawaf haji. Kemudian sa'i haji, maka selesailah ibadat haji kita. Okey, seterusnya. Tuan-tuan kalau apa-apa nak tanya boleh tanya dengan apa ni angkat tangan ke kat situ, boleh tanya direct ataupun boleh message. Baik. Apa dia wajib haji? Wajib haji ialah perkara yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak dilakukan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah, tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Wajib memang kena buat lah, wajib. Dan beza dengan rukun, rukun juga adalah wajib, kena buat juga. Apa beza dia? Ialah yang rukun kalau kita tak buat tidak sah haji. Yang wajib haji kalau kita tak buat berdosa. Haji tetap sah. Itu beza dia. Kita nak haji kita ni sempurna.
Maka bila mana kita nak haji kita sempurna, rukun haji kita buat, wajib haji pun kita kena buat. Rukun haji ada 6 perkara kita buat, wajib haji yang 6 perkara pun juga kita kena buat. Dan barulah sempurna ibadah haji kita. Seterusnya. Wajib haji ada 6. Pertamanya berniat ihram di miqat. Yang kedua meninggalkan larangan ihram. Dan yang ketiganya bermalam di Muzdalifah. 3 ni yang kita nak belajar malam ni. Kemudian minggu depan pula kita sambung melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Bermalam di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seterusnya. Wajib haji yang pertama iaitu niat ihram di miqat. Baik, ini nak beritahu tentang miqat kita. Inilah miqat kita ni, maksud dia apa? Jemaah haji, apabila kita pergi haji, kita ada 2 miqat. Kita ada 2 miqat dia. Okey, contohlah jemaah haji yang pergi ke Madinah. Daripada Malaysia pergi ke Madinah, Kuala Lumpur, Jeddah, Jeddah Madinah ataupun Kuala Lumpur Madinah. Dia akan pergi ke Madinah, maka miqat dia adalah di Zulhulaifah. Miqat dia di Zulhulaifah ataupun namanya Bir Ali. Kalau kita daripada Malaysia ni, daripada Kuala Lumpur, Jeddah terus masuk ke Mekah, maka miqat kita namanya Qarnul Manazil. Itu miqat daripada jemaah yang luar daripada Mekah. Daripada Madinah namanya Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Daripada Mekah, daripada Kuala Lumpur, namanya Qarnul Manazil. Seterusnya. Baik, apa dia miqat? Miqat ialah ketentuan tepat atau masa untuk kita berniat ihram haji ataupun umrah. Tempat atau masa. Jadi, miqat ni ada 2, miqat zamani, masa, dan miqat makani, tempat. Artinya, masa untuk kita buat haji dan juga tempat untuk kita berniat haji. Baik, seterusnya. Bila? Waktu bermula dan berakhir miqat zamani, miqat masa. Bermula 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Maka tempoh inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. 1 Syawal ni kita baru raya, tuan-tuan. 1 Syawal ni kita beraya. Yang kita beraya itulah hari yang kita raya tu, hari bulan haji. Masya Allah. Dan namanya bulan haji. Sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu waktu dia. Kalau tuan-tuan pergi 11 Zulhijjah, tak boleh dah. Sebab apa 11 Zulhijjah? Wukuf 9 Zulhijjah. Tak wukuf. Tak wukuf tak ada haji. Tidak sah ihram haji jika dilakukan di luar dari tempoh tersebut. 11 Zulhijjah baru sampai Mekah. Saya nak buat haji ni. Tapi saya sampai 11 Zulhijjah. Tidak dinamakan haji. Sebab waktu sudah habis. Ataupun saya pergi sekarang. Sekarang ni saya nak pergi buat haji sekarang. Tidak dinamakan haji. Dia namanya umrah. Jika berniat di luar dari tempoh yang ditentukan, maka niat ihramnya menjadi ihram umrah. Seterusnya. Baik, ini pendalilan bahawa tentang miqat makani, miqat tempat. Tadi miqat masa, 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah. Itu masa. Ni miqat yang tempat untuk kita berniat. Kita daripada luar ni, tempat untuk kita berniat. Nabi SAW beritahu
Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah menetapkan Zulhulaifah sebagai mikot penduduk Madinah. Al-Juffah untuk penduduk Syam. Qarnul Manazil untuk penduduk Najdi. Yalamlam untuk penduduk Yaman. Demikian mikot yang telah ditetapkan untuk mereka dan untuk orang yang hendak melakukan haji dan umrah. Adapun selain itu, maka mikotnya dari tempat ia memulai. Bahkan penduduk Mekah, mikotnya dari Mekah. Itu. Artinya mikot ni adalah ketetapan daripada Allah. Bukannya kerajaan Arab Saudi. Kan? Bukan kerajaan Arab Saudi. Ini penetapan daripada Allah Ta'ala tentang, kena berniatnya kat sini. Okey, seterusnya. Mikot makani bagi mereka yang di luar mikot tadi. Sama ada kita daripada Madinah namanya Zulhaifah. Daripada Malaysia ni namanya Qarnul Manazil. Di salah satu mikot di atas jemaah yang mengerjakan haji qiran dan haji ifrad akan berniat haji. Manakala jemaah yang mengerjakan haji tamattu' akan berniat umrah sahaja. Itu kena faham dah. Saya buat haji ifrad ataupun saya buat haji qiran. Tempatnya saya nak berniat hajinya adalah di Qarnul Manazil. Sekiranya saya daripada Kuala Lumpur, saya akan berniat di Qarnul Manazil. Saya daripada Madinah, saya akan berniat haji saya di Zulhulaifah. Itu dia akan niat haji saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bagi orang yang buat haji tamattu', artinya di Madinah dia akan niat umrah, dia tak niat haji. Dia akan niat saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Begitu juga bagi jemaah daripada Malaysia, dia nak buat haji tamattu', maka di Qarnul Manazil, mikot Qarnul Manazil, dia akan berniat sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Ada beza kan? Ada beza. Siapa yang buat haji tamattu', dia akan berniat umrah di salah satu tempat ni lah. Sama ada di Bir Ali ataupun Qarnul Manazil. Bagi orang yang buat haji ifrad dan haji qiran, dia sudah berniat haji lah di Bir Ali ni. Ataupun di Qarnul Manazil. Seterusnya. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh WhatsApp terus. Baik. Mikot makani bagi penduduk Mekah dan jemaah yang berada di Mekah, afdal berniat haji di hotel dan maktab penginapan. Maksudnya di tanah haram lah. Hotel kita ni semua berada di tanah haram. Harus berniat selagi masih berada dalam sempadan tanah haram Mekah. Baiknya, kalau kita berniat teruslah di hotel kita. Dan kita boleh berniat haji selagi masih berada dalam sempadan tanah haram Mekah. Okey, seterusnya. Amalan sunat sebelum kita berniat ihram. Apa dia? Sebelum berniat ihram, amalan sunat mengerak kuku, merapikan misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak dan ari-ari, memakai minyak rambut, memakai minyak wangi di badan, mandi sunat ihram, berwudu, memakai kain ihram berwarna putih. Kita pakai tu warna putih, ingat. Solat sunat ihram, iaitu bukan pada waktu tahrim, bukan pada waktu haram. Maksudnya apa? Saya nak buat saya nak buat ihram umrah contohnya. Saya nak buat umrah ni, tapi saya nak buat umrah ni lepas asar. Artinya boleh berniat saja, tak boleh solat sunat ihram. Sebab apa? Dia lepas asar, tak boleh.
Sebab dia lepas asar. Lepas asar kan waktu tahrim, tak boleh. Ataupun lepas subuh, kita nak buat ihram umrah, nak niat pergi niat umrah. Tak boleh solat sunat ihram. Okey, baik. Semasa berniat ihram, menghadap ke arah kiblat di atas kenderaan, berada dalam keadaan wuduk. Itu sunat kita berniat tu dalam keadaan kita berwuduk. Selepas berniat ihram, bertalbiyah, berdoa, baca Quran dan berzikir, dan kita tidak berbual kosong. Kita tak ada dah duk sembang-sembang, tak ada. Kan? Kita artinya selepas kita berniat ihram ni, kita dalam keadaan bermunajat dengan Allah. Cukup dah kan? Banyak dah duk sembang benda-benda lara ni. Okey, seterusnya. Seterusnya. Jemaah haji yang melakukan haji tamattu' akan berniat ihram haji di bangunan, mana di penginapan di Mekah pada 8 Zulhijjah. Iaitu pada hari tarwiyah, sebelum bertolak ke Arafah. Ini haji, siapa yang buat haji tamattu', dia akan berniat pada 8 Zulhijjah. Pada 8 Zulhijjah. Sebelum bertolak ke Arafah, dia sudah berniat haji. Manakala jemaah haji yang telah berniat haji ifrad ataupun haji qiran ketika masuk ke Mekah, iaitu semasa mereka berada di Qaunul Manazil ataupun di Bir Ali, pada 8 Zulhijjah tidak perlu mengulangi niat. Tak perlu dah niat. Kan niat 8 Zulhijjah tu untuk orang yang buat apa? Orang yang buat haji tamattu'. Kan? Saya buat haji ifrad, saya niat pada hari yang saya masuk ke Mekah. Sebab itulah orang yang buat haji ifrad, haji qiran, niat dia di tanah halal. Siapa yang buat haji tamattu', niat dia di tanah haram. Itu secara mudah. Kita boleh faham macam tu. Seterusnya. Wajib haji yang kedua iaitu larangan ihram. Habislah cerita pasal niat tadi. Boleh faham tak? Pasal niat tadi. Niat di miqat. Boleh faham tak? Kita kena niat adalah rukun dan niat tadi bertempat. Tempatnya orang yang buat haji tamattu' kat mana tempat dia? Tanah haram Mekah. Orang yang buat haji ifrad ataupun haji qiran di tanah halal. Sama ada di Bir Ali ataupun di Qaunul Manazil. Baik. Yang kedua, wajib haji yang kedua iaitu larangan ihram. Larangan ihram adalah perkara dan perbuatan yang dilarang dilakukan selama dalam keadaan berihram. Dari mula berniat ihram sehinggalah tahallul, sehinggalah dia bebas daripada larangan ihram. Seandainya dilakukan oleh orang yang sudah berniat ihram haji ataupun umrah, maka ia akan memberi kesan terhadap ibadah haji ataupun umrah. Yang ni larang, tapi kita buat juga, dia akan bagi kesan pada kita. Bagi orang yang melakukan ibadah haji ataupun umrah. Seterusnya. Firman Allah Ta'ala, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh melakukan perkara tidak senonoh. Tidak boleh melakukan maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan haji. Maka 3 larangan dalam ayat ini. Pertamanya rafas. Rafas ini perkara yang membangkitkan syahwat dalam bentuk perkataan, perbuatan dan pandangan. Itu dia panggil rafas. Jadi rafas ini bersetubuh. Tak boleh. Perbuatannya bersetubuh. Perkataan, dia cakap yang menimbulkan nafsu syahwat dia. Dia pandang pandangan yang menyebabkan rangsangan syahwat dia. Ini semua ni perkara ni dilarang. Fusuk iaitu perkara yang mencakupi segala bentuk maksiat dan dosa.
Apa saja benda hak nama dosa tak boleh buat. Kemudian yang ketiganya jidal, pertengkaran atau perbalahan dengan tujuan untuk menyakiti. Kita duk gaduh, duk kelahi, itu tak boleh. Seterusnya. 13 larangan ihram jenis yang dinamakan sebagai tarafuh. Ada 9 perkara. Iaitu perkara tarafuh ni kita bersuka, berseronok, berhias. Itu dia panggil tarafuh. Nombor 1, pertama memakai pakaian bersarung dan bercantum bagi lelaki. Artinya orang lelaki tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar. Yang keduanya menutup kepala sebahagian daripadanya. Kita tutup keseluruhan kepala ataupun sebahagian pun tidak boleh. Yang ketiganya, contohnya kita ambil kain ihram, kita letak atas kepala kita. Kita dalam ihram tapi ambil kepala. Panahnya kita pun tutup dengan kain ihram atas kepala. Ataupun tutup kerana sejuk. Tak boleh. Pakai topi, pakai songkok. Pakai kopiah, apa saja dan tutup atas kepala, tak boleh. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Jadi wanita yang pakai purdah, dia kena buka purdah dia. Yang keempat, memakai sarung tangan, sama ada lelaki dan perempuan. Yang kelima, memakai minyak di kepala, janggut, semua bulu di muka selain daripada bulu halus yang tumbuh di pipi dan dahi. Yang keenam, memakai dan menghidu wangi-wangian sama ada di badan dan pakaian. Sebab tu kalau kita berada dalam ihram haji ataupun ihram umrah, kita tidak boleh nak masuk kedai perfume. Kedai orang jual bawang, tak boleh. Sebab apa? Dah wangi tu, dah terhidu dah. Yang ketujuh, pendahuluan persetubuhan. Yang ke-8-nya melakukan persetubuhan. Yang ke-9-nya berkahwin, mengahwinkan dan menerima wakil kahwin. Jadi ada 9 perkara yang berkaitan dengan tarafuh. Jadi sekiranya seseorang ini melakukan dengan sengaja dia buat, berdosa dan dikenakan dam. Kalau tidak sengaja, dia jahil, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Seterusnya. Jenis itlaf yang ini menggugur, menghilang dan merosot ataupun membinasa. Ada 4 perkara. Pertamanya menanggalkan rambut atau bulu. Yang kedua mengerat atau memotong kuku. Yang ke-12-nya menebang, mencabut pokok tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Dan yang ke-13 memburu dan membunuh binatang buruan. Maka perkara nombor 12 dan 13 tidak boleh dilakukan dalam tanah haram walaupun semasa berihram ataupun di luar ihram. Dia tak kira berihram atau tidak, tak boleh nak tebang, tak boleh nak cabut pokok. Tak boleh nak memburu dan membunuh binatang buruan. Di tanah haram, kan? Baik, sengaja, kalau perbuatan ini sengaja berdosa dan dikenakan dam. Tidak sengaja ataupun jahil, tidak berdosa tetapi dikenakan dam. Dia tak berdosa, dia tak sengaja. Dia tidak berdosa tetapi dikenakan dam. Seterusnya. Berkaitan 13 larangan tu, dia ada hubung kait dengan dam. Dia ada hubung kait dengan dam. Baik, apa maksud dam? Dam artinya darah. Dam tu darah. Dari sudut syarak ialah ibadah gantian yang merupakan binatang al-an'am, binatang yang berkaki 4, binatang ternakan. Al-an'am tu binatang ternakan yang berkaki 4 yang dikorbankan seperti unta, lembu, kambing atau kibas atau gantinya daripada makanan di tanah haram atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji atau umrah atas sebab tertentu. Jadi kita kena faham apabila sebut dam ni, pertamanya binatang. Yang keduanya kalau tak
Kalau tak ada binatang, boleh ganti dengan makanan. Kalau tidak ada makanan, boleh puasa. Itu namanya dam. Kadar secupak Saudi Riyal 5 Riyal. Itu yang dia pakai sampai sekarang ni lah. Satu cupak nilainya 5 Riyal. Seterusnya. Sebab diwajibkan dam. Sebab apa? Pertama, meninggalkan perkara wajib haji dan umrah. Wajib haji ada 6. 6 tu tak buat semua. Kita tinggal semua. Kan? Jadi kena bayar 6 ekor. 6 ekor kambing. Kita boleh bayar 6 ekor kambing. Dosa macam mana dosa? Dosa tidak terampun dengan kita bayar dam. Jangan dengar kita bayar dam tu terampun dosa tak. Dosa tu kena bertaubat. Dam tu kerana kesalahan. Kita bimbang, kita pergi haji, kita tidak buat wajib haji. Kita meninggalkan dengan sengaja kan. Maka orang balik haji ni orang panggil haji K. Tahu tak haji K? Haji kambing. Haji K, haji kambing. Sebab tak rekor kambing. Semua dia tak buat. So haji dia berdosa. Kemudian dia kena bayar dam. Itu yang kita tak mahu tu. Kita pergi haji nak gugur dosa. Bukan pergi haji nak tambah dosa. Kalau pergi haji nak tambah dosa, tuan-tuan tak boleh pergi haji lah. Duduk kat Malaysia aja. Mudahnya dekat Malaysia aja. Kita pergi haji nak apa tadi? Nak hapuskan dosa. Bukan nak tambah dosa. Yang kedua, sebab diwajibkan dam berlaku ihsar bagi orang yang telah berniat ihram. Maknanya dia terhalang daripada menyempurnakan wukuf di Arafah. Dia terhalang daripada tawaf atau sa'i dengan sebab ketakutan daripada musuh, penyakit dan sebagainya. Dan ini dia kena bayar dam ihsar. Macam tahun lepas. Apa berlaku 1446? Yang berlaku terlepas jemaah bakal jemaah haji. Dia pergi nak buat haji. Maka dia pun berniat haji. Dalam masa dia berniat haji, oleh kerana dia pergi haji bukan visa haji, dia pergi dengan visa pelancong, maka dia tidak boleh masuk ke Mekah untuk buat haji. Sedangkan dia sudah berniat haji. Maka dia kena bebaskan 13 larangan. Maka dia nak bebaskan 13 larangan tersebut, iaitu melalui dengan bayar dam ihsar. Itu kata dam ihsar tu. Dia kena bayar. Sembelih seekor kambing, kemudian dia bergunting. Jadi lepaslah dia daripada 13 larangan tu. Kalau dia tidak melakukan dam ihsar, artinya dia masih lagi dalam ihram. Dalam ihram. Jangan main-main ya. Baik, melanggar nazar semasa mengerjakan haji. Dia bernazar tapi dia tak buat. Kena dam juga. Melakukan perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Melaksanakan haji tamattu' ataupun haji qiran menurut syarat yang wajib dan dibayar dam. Jadi jemaah, bakal jemaah haji siapa yang nak buat haji tamattu' kena ada ekstra duit untuk bayar haji tamattu', untuk bayar dam haji tamattu' ataupun haji qiran. Yang mudahnya simpanlah RM1,000 ataupun apa ni 1,000 Riyal Saudi. Itu nak bayar dam untuk tamattu'. Terlepas 875 rasanya. 875 ringgit Malaysia. Terlepas. Tahun ni kita tak tahu lagi berapa. Itu yang tabah haji ambil lah. Yang tabah haji. Untuk bayar dam dan korban. Kemudian sebab apa diwajibkan dam? Luput wukuf di Arafah setelah berniat ihram. Dia dah berniat lah tapi tak boleh masuk.
untuk wukuf. Maka dia kena bayar dam. Dan diwajibkan dam kerana apa? Meninggalkan tawaf wada'. Tawaf wada' ni tawaf perpisahan. Kita dah nak balik dah ke Malaysia. Kita kena tawaf wada'. Kan? Sekiranya kita tidak tawaf wada', kita melakukan dosa. Dan kita kena bayar dam, iaitu seekor kambing. Kerana meninggalkan tawaf wada'. Okey, seterusnya. Jenis dam yang pertama dia panggil dam tertib dan takdir. Apa maksud tertib? Ialah mengeluarkan bayaran dam mengikut tertib. Bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali tidak berkemampuan mengeluarkan bayaran yang pertama. Takdir merujuk kepada qadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu namanya tertib. Tak ada pilihan. Mesti kena. Ni nombor 1 dulu. Nombor 2, nombor 3. Nombor tak mampu nombor 1 baru berpindah pada nombor 2. Tak mampu nombor 2 berpindah pada nombor 3. Itu namanya tertib. Bukan kata pilihan. Pilihan ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Aku nak buat nombor 3 lah. Itu pilihan. Yang ni tak. Kena nombor 1. Tak mampu baru boleh pindah nombor 2. Tak mampu nombor 2 baru pindah nombor 3. Itu namanya tertib. Seterusnya. Sebab dikenakan dam, iaitu melaksanakan haji tamattu' dengan syarat-syarat. Yang kedua, melaksanakan haji qiran. Siapa buat haji tamattu', haji qiran kena bayar dam. Yang ketiga, tidak berniat ihram di miqat. Patutnya niat ihram tadi di tanah haram bagi orang yang buat haji tamattu'. Sampai di Arafah baru dia berniat di Arafah. Maka bila mana dia niat di Arafah, Arafah tu tanah halal. Maka dia kena bayar dam. Kerana tidak berniat di miqat. Yang keempat, luput wukuf di Arafah. Yang kelima, tidak melontar jamrah. Yang keenam, tidak mabit di Mina dengan syaratnya. Yang ketujuh, tidak mabit di Muzdalifah dengan syaratnya. Yang ke-8, meninggalkan tawaf wada'. Yang ke-9, melanggar nazar dalam mengerjakan. Jadi semua ni ada 9 item, 9 perkara. Maka dia kena dam, namanya tertib dan takdir. Iaitu apa? Menyembelih seekor kibas atau kambing ataupun satu daripada 7 bahagian lembu atau unta di tanah haram. Mengenai sembelih kambing tu. Tak mampu kambing, barulah berpindah kepada berpuasa 10 hari. 3 hari semasa berihram dan 7 hari apabila balik ke kampung halaman. Jika tak mampu lagi, bersedekah 10 cupak makanan asasi. Tertibnya memang kena bayar seekor kibas. Itu tertib. Tak mampu, puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari balik ke Malaysia. Tak mampu juga, bersedekah 10 cupak makanan asasi. Jika tak mampu juga nak bersedekah dengan 10 cupak makanan. 5 rial satu cupak tadi kan. 50 rial. Tak mampu juga, maka tertangguhlah di atasnya dosa. Tertangguh di atasnya zimah, maknanya dosa. Kamu tak selesai ni, kamu tertangguh pada kamu dosa. Seterusnya. Baik. Slide yang seterusnya. Dam yang kedua namanya tertib dan takdir. Maksud tertib ialah mengeluarkan bayaran dam mengikut tertib. Bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali tidak berkemampuan mengeluarkan bayaran yang pertama.
Ta'dil menggantikan bayaran dam dengan berpuasa jika tidak mampu untuk mengeluarkan makanan. Itu namanya ta'dil. Seterusnya, jenis apa sebab dikenakan dam, tertib dan ta'dil, iaitu apa? Persetubuhan yang merosakkan haji, iaitu persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal atau sebelum selesai kerja umrah. Maka dia kena apa? Haji perlu diqada pada tahun berikutnya. Kalau dia melakukan umrah, dia kena qada umrah. Maka dam ini, dam tertib dan ta'dil wajib ditanggung oleh suami, bukan isteri. Dia melakukan persetubuhan, suami kena dam, isteri tak kena dam. Padam muka suami dia. Baik. Dam dia apa? Namanya tertib dan ta'dil, menyembelih seekor unta yang boleh dibuat korban. Jika tidak mampu, menyembelih seekor lembu. Jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing. Tak mampu juga, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram Mekah. Kena beli makanan, tapi makanan tu nilai dia sama dengan unta. Contohlah Ustaz kata unta seekor harga RM5,000. Dia kena beli makanan dengan nilai RM5,000. Jika tidak mampu hendaklah berpuasa sejumlah hari mengikut bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Satu cupak nilainya RM5. Seekor unta nilainya RM5,000. Satu hari puasa RM5. Berapa hari dia kena puasa? Dia kena puasa 1,000 hari. 1,000 hari puasa, baru selesai kes dia. Kan? Allahu Akbar. 1,000 hari kena puasa. Sebab satu hari nilainya RM5. 1,000 hari dapatlah RM5,000. Itu nilai dia. Kalau dia nak puasa sebanyak 1,000 hari. Masya Allah. Seterusnya, dam tertib dan ta'dil. Sebab apa dikenakan dam tertib dan ta'dil? Berlaku ihsar, ditahan musuh, penyakit, arahan pihak keselamatan daripada menyempurnakan kerja haji atau umrah selepas berniat ihram haji atau umrah ataupun kedua-duanya. Itu dia panggil dam ihsar. Dam kerana terhalang daripada melakukan ibadah haji ataupun menyembelih seekor kambing atau satu bahagian unta yang sah dibuat korban di tempat ditahan, seterusnya bercukur atau bergunting. Itu dia panggil ihsar. Nabi SAW dulu nak masuk ke Mekah. Bila mana Nabi SAW bermimpi, dia masuk ke Mekah, maka dia terhalang di Hudaybiyah. Ketika mana Nabi SAW dan para sahabat terhalang di Hudaybiyah, Nabi pun melakukan sembelih kambing. Itu dia panggil dam ihsar. Kemudian Rasulullah SAW bercukur. Baik, jika tidak mampu, seekor kambing pun tak mampu, hendaklah membeli makanan asasi tempatan dengan nilai seekor kambing dan dibagikan kepada fakir dan miskin tempatan, seterusnya bercukur atau bercukur. Beli makanan, tapi makanan pun nilai sama dengan kambing. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing, seterusnya bercukur atau bercukur. Kena beli makanan. Tapi makanan tu pun sama nilai dengan seekor kambing. Seterusnya, dam, jenis dam ihsar. Dam ihsar boleh digunakan pakai untuk menyelesaikan masalah wanita yang datang haid dan tidak dapat melakukan tawaf haji ataupun tawaf umrah kerana terpaksa balik ke tanah air.
Begitu juga pesakit yang berpenyakit berat yang terpaksa dihantar balik ke Malaysia untuk rawatan lanjut. Maka kedua-dua golongan ini haji dan umrahnya belum selesai. Dia boleh guna kaedah bayar dam ihsan. Dam ini hendaklah dilaksanakan setelah keluar dari Mekah sekadar 2 marhalah, iaitu 81 km atau lebih. Apabila wanita ini telah suci dan mandi hadas besar, begitu juga pesakit yang telah sembuh, wajib kembali ke Mekah pada bila-bila masa untuk menyelesaikan haji ataupun umrah yang belum selesai. Sekiranya jemaah ini meninggal dunia, maka haji atau umrahnya wajib dibadalkan. Dia kena upah pula. Bagi haji dan umrah yang wajib, iaitu yang pertama kali. Kalau dia buat benda ni umrah yang kedua ataupun haji yang kedua, dia mati, tak perlu lagi dibadalkan. Sebab dia sudah buat haji yang pertama. Dia begini haji ni haji sunat. Meninggal dia, jadi tak perlu untuk upah haji. Bagi haji dan umrah yang pertama kali, bila mana berlaku kematian, maka dia kena upah haji. Seterusnya, jam takhyir dan ta'dil. Ini yang pilihan kita ni. Takhyir ialah boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan. Ta'dil menggantikan bayaran dam dengan berpuasa jika tidak mampu untuk mengeluarkan makanan. Itu dia panggil ta'dil. Seterusnya, sebab dikenakan jam takhyir dan ta'dil, yang pertama memburu binatang darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram atau halal semasa dalam ihram. Yang kedua, memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram Mekah semasa tidak berihram. Maka yang termasuk dalam binatang buruan juga adalah belalang. Belalang tu adalah binatang buruan. Kemudian, sebab dikenakan dam kerana apa? Memotong, menebang atau mencabut pokok di tanah haram Mekah. Kecuali pokok tu pokok mati dah. Pokok mati tak apa. Maka, apa dia dam dia? Menyembelih binatang ternakan al-an'am mengikut bandingan binatang ataupun bandingan pokok. Atau membeli makanan mengikut nilai harga binatang ternakan al-an'am atau disedekahkan kepada fakir dan miskin di tanah haram Mekah. Atau berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli mengikut nilai binatang ternakan. Satu cupak bersamaan dengan satu hari. Kalau contohnya Ustaz kata kambing harga 800. Satu hari puasa di Korea. Jadi kita berapa hari kita puasa tu. Kan? Itu nilai dia macam tu. Seterusnya. Maksud takhyir ialah boleh memilih. Dia boleh pilih antara jenis dam yang diwajibkan. Takdir pula merujuk kepada kadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syarak. Ini pilihan. Seterusnya, dam takhyir dan takdir ni, ini yang banyak yang kita terlibat dah tuan-tuan. Sebab dikenakan yang pertama menanggalkan ataupun mencabut menggunting 3 helai dan lebih rambut ataupun bulu dari mana-mana anggota badan. 3 helai? No. Memakai pakaian bersarung, bercantum, menjahit bagi lelaki. Memotong, menanggal, membinasakan kuku, memakai wangi-wangian sama ada di badan pakaian atau menghidunya ke dalam hidung. Kena dam. Menutup muka atau sebahagian daripadanya bagi wanita. Memakai sarung tangan, memakai minyak di kepala, janggut, semua bulu di muka selain pada bulu halus yang tumbuh di pipi dan dahi. Melakukan pendahuluan persetubuhan dam untuk lelaki saja. Melakukan persetubuhan selepas selesai tahlul awal
tetapi belum selesai tahalusan ni, dam itu juga bagi lelaki dan melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji. Jadi dam tu lelaki saja, suami saja, isteri tak. Baik, apa dia? Dam dia menyembelih seekor kibas ataupun kambing di tanah haram. Kibas, kambing di tanah haram. Cukup. Atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan tiap-tiap seorang. Atau berpuasa 3 hari. Jadi kesalahan 10 perkara tadi kan, dia boleh buat pilihan. Nak sembelih seekor kambing ke ataupun nak bersedekah untuk 6 orang fakir miskin 2 cupak. Maknanya 12 cupak. Sebab 2 cupak. 1 cupak nilainya 5 rial. Kan? 2 cupak maka nilainya adalah apa tadi? 10 rial. Dia kena bayar untuk 6 orang. 60 rial. Ataupun berpuasa 3 hari. Dia berpuasa 3 hari. Kalau dia tak nak bayar 60 rial, dia boleh puasa 3 hari. Boleh puasa 3 hari. Kan? Seterusnya. Dam, ni dam yang okey. Silakan. Syarizal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita pergi ke slide sebelum ni tadi, Okey. adakah dam tu kalau dilakukan satu kesalahan ataupun kalau dia buat 2 ataupun lebih, dia buat seekor kambing saja ke ataupun kalau dia buat 3 kesalahan dia kena buat 3 kali? Okey. Yang dalam tahyil takdir ke apa? Yang dalam tahyil dan takdir ni. Okey. Okey, dalam dam untuk tahyil takdir, contohnya babnya ceritanya bak rambut lah. Contohnya bak rambut kan. Mana kes rambut lah. Satu cerita. Yang ni kes lain pula. Pakaian bersara. Lain. Mana setiap item tu dia kena dam. Bukan kata 10 perkara tu baru kena 1 dam tak. Contohlah. Ustaz bagi contoh. Satu lay nilai dia 1 cupak. 1 lay rambut gugur nilainya 1 cupak. 2 lay 2 cupak 10 rial. Bila mana 3 lay ke atas berapa? 3 lay ke atas nilainya adalah apa? 12 cupak. 1 lay 1 cupak. 2 lay 2 cupak. Tapi apabila 3 lay ke atas, semuanya dinilai untuk 12 cupak. Agak kena bayar 60 rial. Jadi, satu kesalahan tu, kita kena bayar sebab pilihan kan, pilihan. Ni kena bayar 60 rial. Kenapa? Kerana saya cabut. Saya gunting 3 lay rambut, 60 rial. Yang ni pula bab memakai pakaian bersara. Ini lain pula. Maknanya setiap kesalahan yang dilakukan itu, setiap kesalahan dia ada dam masing-masing. Kalau kira semua buat semua satu, mudah sangat. Dia tak boleh nak impon satu kesalahan, satu dam yang kita tengok pada apa yang kita lakukan. Kesalahan tersebutlah. Seterusnya. Jenis tarafuh ada 9 perkara ni kan. Kalau kita lakukan nombor 1 sampai nombor 7, menutup kepala, memakai pakaian bersarung, menutup muka, memakai sarung tangan, mengenakan bawah, memakai minyak di kepala dan janggut, pendahuluan bersetubuh kan. Maknanya
dia kena bayar dam apa? Dam takhir dan takdir. Nah, yang tadilah takhir dan takdir. Begitu juga nombor 10 sebelah. Dam kerana gugur rambut, kerana potong kuku, dam takhir dan takdir. 12 dan 13 dia memburu, membunuh binatang buruan, menebang, mencabuk. Dam dia panggil takhir, takdir. Ni dia bunuh binatang. Binatang ni contohnya, dia sama. Dia bunuh rusa contohnya. Kan? Rusa sama dengan kambing. Dia kena takdir sama macam tu lah. Berkenaan dengan bersetubuh, dam dia tertib dan takdir. Sekuntoh. Kalau dia nikah kahwin, masa dia berihram, dia nikah kahwin. Tak ada dam, tapi nikah dia tidak sah. Nikah dia tidak sah. Baik. Perbuatan tarafuh, jenis tarafuh ni, kalau kita melakukan benda ni berdosa, sengaja dia berdosa dan dikenakan dam. Tidak sengaja kita jahil tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Adapun jenis itlaf, kalau kita sengaja berdosa dan dikenakan dam. Kalau tidak sengaja, tidak berdosa tetapi tidak dikenakan dam. Okey. Jelas kat situ maknanya setiap kesalahan dam yang berkenaan dengan tu. Terutamanya kita ni kalau seseorang ini dia rosak haji dia kerana bertubuh, dia banyak kesan dia. Pertamanya haji dia tu memang out lah, tak ada haji dah dia. Dia kena datang qada pula haji. Tahun depan. Maksudnya tahun depan tu maknanya bersegera lah. Kalau boleh tahun depan. Yalah masalah duit pula. Nak cari mana duit, takkanlah dalam setahun. Boleh kumpul pula kan. Contohnya bagi orang itu. Ini perkiraan yang begini. Baik. Kemudian kesan daripada dia rosak haji dia kena teruskan juga amalan-amalan haji yang dia belum teruskan. Dia kena buat juga, habiskan haji. Tapi haji dia rosak, amalan haji dia kena teruskan. Itu dia. Baik, seterusnya. Wajib haji yang ketiga iaitu bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Baik. Bermalam di Muzdalifah artinya berada di bumi Muzdalifah walaupun seketika. Mulai separuh malam 10 Zulhijjah dan sebelum terbit fajar hari tersebut. Separuh malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar. Maknanya contohnya separuh malam ni, nak kira macam mana separuh malam? Perkiraan separuh malam ni, waktu maghrib, masuk waktu maghrib sampai waktu subuh, bagi 2. Itu nama separuh malam. Kalau kita kat Malaysia ni, maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Kira-kira mudah lah, 11 jam. Jadi 11 jam maknanya 5 jam setengah. Separuh tu maknanya 5 jam setengah. Daripada pukul 7 tadi. 8, 9, 10, 11, 12. Pukul 12.31 ada kira separuh malam. Kan? Tapi di Mekah tahun lepas, separuh malam tu dia kira 4 jam 35 minit. Tak silap Ustaz. Perkiraannya 4 jam 35 minit. Artinya, masuk waktu untuk kita mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah tu pukul 11.35 ke macam tu lah. Dia dah masuk dah. Walaupun kita berada 1 minit kat situ, sah. Kita sudah dinamakan mabit di Muzdalifah. Dia kira mabit di Muzdalifah dah. Walaupun hanya dengan 1 minit saja pun dah. Sebab kita sudah berada di antara separuh malam sehingga terbit fajar. Afdalnya kita berada di Muzdalifah tu sampai ke subuh lah. Untuk afdal. Seterusnya.
Amalan sunat semasa di Muzdalifah, talbiyah, doa, zikir, solat sunat, kutip anak batu 7 biji. Untuk kita melontar jamrah kubra. 7 biji tu sunat kita kutip di Muzdalifah. Tahun lepas, pihak muassasah dia bekalkan anak batu tu kepada semua jemaah. Jadi jemaah tak kutip lah anak batu sebab dia dah bekalkan. Kan? Guna yang dia lah itu. Baik. Contoh pengecualian mabit jika uzur, takut terancam keselamatan diri, harta, menjaga atau menemani orang sakit. Silakan Cik Abdullah. Ada pertanyaan Cik Abdullah? Silakan. Menjaga atau menemani orang sakit, mencari pekerja, keluarga yang hilang, mengidap penyakit yang sukar baginya untuk bermalam di Muzdalifah. Petugas yang bertugas menguruskan kebajikan jemaah. Ini di antara mereka yang dikecualikan untuk mabit. Nah, macam kami petugas, petugas haji, kami tidak wajib untuk bermalam di Muzdalifah. Karena keadaan kami kemungkinan ni duduk sekejap keluar, contohnya. Jadi bagi petugas haji, dia dikecualikan untuk mabit di Muzdalifah. Dan mabit di Mina dikecualikan. Walau bagaimanapun, setakat inilah kami akan bersama dengan jemaah. Petugas haji dia bersama dengan jemaah juga. Kan? Dia duduk sama dengan jemaah. Baik, seterusnya. Habis dah. Oh, sekejap. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa yang kita pelajari malam ni, waktu, ni satu lagi Ustaz nak beritahu, waktu separuh malam 10 Zulhijjah ialah masuk waktu untuk kita bermalam di Muzdalifah. Itu pertama. Dia juga masuk waktu untuk kita bergunting dan bercukur. Yang ketiganya masuk waktu untuk kita melontar jamrah kubra pada malam yang 10 Zulhijjah. Dan yang keempatnya dia adalah separuh malam 10 Zulhijjah masuk waktu untuk kita tawaf dan sa'i. Di mana kita berada ketika itu contohnya. Kita berada untuk bermalam di Muzdalifah. Jadi kita bermalam di Muzdalifah dulu. Lepas bermalam di Muzdalifah, kita ke Mina untuk melontar jamrah kubra. Kita akan melontar jamrah kubra 7 biji. Lepas melontar jamrah kubra, kita pun bergunting atau bercukur. Tengok, itu dia punya situasinya. Kita akan mulakan dengan bermalam di Muzdalifah dulu. Lepas tu ke Mina untuk melontar jamrah kubra. Selepas melontar jamrah kubra, kita bergunting ataupun bercukur. Namanya tahallul awal. Sekiranya jemaah haji ni dia bermalam di Muzdalifah, lepas bermalam di Muzdalifah, dia terus ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Lepas tawaf sa'i, dia akan bergunting, dia akan bercukur. Dia akan hasilnya tahallul awal dia di Mekah. Kemudian dia pergi malam tu untuk melontar jamrah kubra. Dia melontar jamrah kubra, dia sudah tahallul yang kedua, tahallul sani. Dia bebas semua larangan. Tahallul awal dia bebas 10 larangan daripada 13 larangan. Yang bakinya bukan jimat akad nikah. Itu tak. Tapi sekiranya dia sudah melontar jamrah kubra, kan? Dia balik ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Melontar jamrah kubra, dia bergunting atau bercukur, kemudian dia tawaf dan sa'i, artinya dia sudah tahallul sani. Dia bebas ke semua larangan.
Baik, kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada malam ini, niat ihram perlu dilakukan pada masa dan tempat tertentu. Yang kedua, 13 larangan dalam ihram terbahagi kepada tarafuh dan itlaf. Tarafuh dan itlaf. Yang ketiga, dam adalah ibadah gantian berbentuk sembelihan binatang al-an'am ataupun makanan ataupun berpuasa atas sebab tertentu. Yang keempat, waktu bermalam di Muzdalifah ialah pada separuh malam 10 Zulhijjah walaupun seketika. Kita berada kat situ seketika. Sama ada tuan-tuan naik bas, contohnya naik bas, dia tak berhenti pun di bumi Muzdalifah. Tak apa, dia tak berhenti pun. Yang pentingnya kita berada dalam kawasan Muzdalifah. Saya tidurlah Ustaz malam tu dalam bas, tak apa, dah sah. Bukan syarat dia kena selek mata kat situ. Bukan syaratnya kena turun di bumi Muzdalifah, tak. Yang pentingnya berada dalam kawasan bumi Muzdalifah separuh malam 10 Zulhijjah. Maka itu dinamakan dia bernabi. Okey, ada apa pertanyaan? Ada 5 minit ni. Silakan. Ada mesej, ada apa? Silakan.